Dan yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk selamat daripada fitnah besar ini, yang tidak terselamat daripadanya majoriti umat Islam ketika itu. Kata Rasulullah, tiap-tiap hari pada rakaat yang terakhir selepas membaca tahiyat akhir di dalam sembahyang, sebelum memberi salam, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu, ketika Nabi salat fardu, setiap kali sembahyang fardu di dalam rakaat yang terakhir ketika tahiyat akhir, ketika itu Nabi membaca 4 doa ini. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahanam, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian, aku berlindung denganmu daripada fitnah kejahatan dajjal.